Jangan jadi burung unta. Tahu burung unta? Jangan jadi burung unta. Pasal unta pun tidak, burung pun tidak. Kena hafal tu. Jangan jadi burung unta. Unta pun bukan, burung pun bukan. Nak kata Islam, tak Islam, tak Islam pun Islam. Itu kita Islam kita bila kahwin Islam. Bila kahwin Islam, kemudian mati Islam. Tengah-tengah tak Islam. Itu sebabnya ada satu cerita di Johor. Ni cerita ni nak kahwin ni, pengantin pun Jawa, imam pun Jawa. Imam pun tanya, cakap Jawa lah, Semayang lepas subuh apa? Dia tak tahu rupanya. Dia tak semayang. Kata imam, lepas subuh Johor. Johor. Dia cari lagi, lepas Johor Singapura. Itu di situ. Berbeza dengan orang asli pun talqin juga. Orang Islam pun talqin, orang asli pun talqin. Nak dengar talqin orang asli. Orang asli talqin ni. Akhirnya mati juga engkau, dia kata. Dia kata orang mati tu, sebentar lagi akan datang malaikat, akan menyoal soalan-soalan. Kalau disoalnya kau yang payah-payah, kau mintalah yang mudah-mudah. Kalau kau tak dapat jawab, kau akan dirotan. Kalau dirotan ke sebelah kanan, kau elaklah sebelah kiri. Kalau dirotan ke sebelah kiri, kau elaklah sebelah kanan. Kalau dirotan di tengah-tengah, nasib engkau lah.